Assalamualaikum dan apa khabar semua. Okay, kembali lagi kita di dalam channel Kizik Official. Okay, hari ni kita nak masak apa? Jom kita tengok sama-sama. Kita ada tomato, kita ada bawang putih, bawang merah, ada cili. Okay, lagi satu lagi. Jangan lupa, kalau tak ada belacan, okay, sambal kita tak jadi tau. Okay, belacan wajib ada. Kalau yang tak makan belacan tu, korang skip je lah. Okay, ni kita nak startkan menumis. Kita masukkan minyak dulu. Kita panaskan minyak. Baru kita boleh tumis bahan-bahan tadi. Okay, ni kita masukkan semua bahan-bahan yang tadi. Bawang merah, bawang putih, cili, belacan, tomato, semua kita campakkan je dalam kuali. Korang tak perlu risau. Kita tumis je sampai dia layu. Okay, korang tak payah nak tunggu-tunggu lama-lama dah. Ini kita masak tu, kalau boleh tu cepat siap, cepat kita makan. Betul tak? Okay, korang jangan tiru tau cara saya. Saya kalau masak tu memang terbang-terbang je. Okay, saya tak boleh nak nak kacau slow-slow tu ambil masa. Jadi kita pun lambung-lambung kerja dia. Alah, konon-konon dah kan, kita ni ibaratkan macam chef kan, kononnya lah, konon ya. Okey korang, okey dah siap. Kita pun masukkan dekat dalam lesung batu. Okey, ni kita nak tumbuk lah sekejap. Okey, tengah panas-panas ni kita tumbuk. Okey, dan slow-slow ya, jangan bagi tumpah sayang ya. Okay, korang, ini cukup lah kita tumbuknya satu kali je, tak payah dua kali. Okay, dan masukkan garam. Okay, masukkan garam sikit. Kita masukkan penyedap. Okay, dan kita tumbuk perlahan-lahan. Okay korang, saya lupa lah nak lapik tadi. Okey, kalau dah lapis nak tumbuk dia tu senang sikit. Dia tak ada bunyi bising, maklumlah kan. Kita tumbuk tu bunyi dia kuat. Okey dah korang, ni dah siap, dah jadi. Kita cuma tumbuk dia kasar-kasar, tak payah halus sangat. Okey, dah siap. Kita ketepikan dulu ya. Okay, ni saya nak siram minyak dekat dalam sambal tadi yang kita dah tumbuk. Jadi kita panaskan bagi minyak tu betul-betul panas dan kita tuang ke dalam sambal tadi. Okay, korang kena hati-hati tau, sebab kita kan tuang minyak panas kan. Korang kena berhati-hati lah bila masukkan minyak tu. Yang letak minyak ni terpulang pada korang. Korang nak letak ke tak nak ke, itu terpulang. Kalau macam saya suka letak minyak sedikit lah. Okay, nak nampakkan dia punya sambal tu nampak glowing sikit lah kan. Ikut pada masing-masing lah. Nak letak ke tak nak letak ke, terpulang. Okay, ini saya nak goreng sotong. Sotong ni tadi saya dah letakkan tepung. Saya letak tepung tepung bistari. Saya guna tepung bistari je, saya tak guna tepung lain. Saya guna tepung bistari. Dah itu je, benda simple. Ni kita pun masukkan je ke dalam kuali, bagi minyak betul-betul panas, dan kita goreng sotong. Saya guna sotong ring je korang. Korang kalau ada sotong yang fresh ke, korang boleh je pakai, tak ada masalah. Minyak tu kena betul-betul panas tau. Kalau tak, dia akan menyerap minyak nanti. Dan korang punya sotong tu kurang cantik bila garing. Cuma garing dia tu tak cantik lah. Korang kena pastikan minyak tu betul-betul panas, baru korang masukkan sotong. Barulah sotong korang tu cantik dan rangup. Okey, ni kita tunggu dia warna kekuningan, baru kita angkat. Dia nak goreng sotong ni sekejap je korang, tak payah lama. Okey, sotong kita pun dah garing. Okey, kita boleh angkat.
Kita teruskan minyak dan kita ketepikan dululah. Okey, nampak kan? Nampak cantik je korang. Okey, kita letakkan ke tepi. Okey, ni pula kita nak goreng terung. Okey, ni terung panjang. Kita goreng dulu terung. Okey, minyak pun kena pastikan betul-betul panas ya korang, supaya dia tak menyerap terung kita tu, dia tak menyerap minyak. Bila garing tu, bila dia masak nanti, warna dia pun cantik. Okey, ni kita ketepikan dulu sotong yang kita dah goreng tadi. Okey, nampak kan cantik je warna dia. Okey, dan sementara kita tunggu terung kita masak. Okey, nampak tak korang? Ya, jadi lapar lah, bertambah-tambah lapar lah bila nampak ni. Okey, dan kita terbalikkan terung kita. Nampak kan cantik kan warna dia? Okey, dia tak serap minyak tau. Bila kita goreng tu dalam minyak yang betul-betul panas, cukup panas lah ya. Okey, dan kita bila ni pun kita dah boleh angkat dah ni. Kalau dia angkat, dia sekejap je goreng dia. Okey, dah kita ketepikan juga. Okey, menu kita hari ni dah pun siap semuanya. Okey, sambal kita ada terung, kita ada sotong goreng. Okey, menu yang ringkas, yang mudah dan cepat korang masak ya. Okey, itu saja daripada saya, dan kita berjumpa lagi di dalam next video. Okey, dan jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Okey, bye bye semua. Assalamualaikum.